Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuan Nur Nadia Zulfa binti Tan Muhammad Nasir, nombor matrik 24041807 daripada kos Diploma Syariah SEM 2. Saya akan bentangkan tajuk tentang penerapan gaya resam Al-Utsmani dalam mushaf kontemporari di bawah subjek Ulum Al-Quran. Wa yuhadzirkumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Tahukah anda mushaf Al-Quran yang kita gunakan pada hari ini ataupun pada masa kini merupakan satu sistem penulisan khas yang digunakan, iaitu penulisan resam Al-Utsmani. Mari kita lihat beberapa contoh resam Al-Utsmani. Tahukah anda apa itu resam Utsmani? Kalau anda ingin bertahu, mari kita belajar bersama. Okey, resam Utsmani merujuk kepada kaedah penulisan Al-Quran yang disusun semasa zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada abad ke-7 Masihi. Ia bertujuan untuk menyatukan bacaan dan penulisan Al-Quran bagi mengelakkan kekeliruan. Kita telah dengar beberapa sejarah tentang penulisan Al-Quran pada zaman Utsman dengan zaman Abu Bakar As-Siddiq. Okey, kita juga tahu pada zaman tu Zaid bin Sabit adalah salah seorang pembantu kepada Rasulullah yang menuliskan wahyu. Dan pada zaman tu juga Al-Quran telah dibukukan. Dapat beberapa ciri resam Utsmani pada mushaf kontemporari pada zaman kini. Beberapa ciri utama resam Utsmani yang masih digunakan sampai zaman sekarang ada 3, iaitu pengguguran huruf, tambahan huruf dan penulisan tanpa alif. Apa itu pengguguran huruf? Contoh yang dapat kita lihat daripada perkataan bayyid dalam surah Az-Zariyat yang ditulis tanpa waw. Dalam yang kedua pula iaitu tambahan huruf, seperti perkataan salawah yang ditulis dengan waw, tapi kalau ayat asal itu as-salah tanpa waw, iaitu alif lam sa lam alif ta marbutah, tapi yang tadi ditambahkan huruf waw jadi as-salawah. Lepas tu yang ketiga, penulisan tanpa alif yang dapat kita lihat dalam surah Al-Fatihah, iaitu Maliki yang dapat dibaca sebagai Malik atau Maliki dengan bacaan qiraat. Okey, kepentingan dan kesan penerapan resam Utsmani, iaitu penerapan resam Utsmani dalam mushaf moden memastikan keseragaman dalam penulisan Al-Quran di seluruh dunia. Ia juga memelihara keaslian wahyu dan membantu dalam pelbagai qiraat tanpa mengubah makna asal. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Kesimpulannya adalah resam Utsmani adalah sebahagian daripada usaha para sahabat dan ulama untuk menjaga kemurnian Al-Quran sehingga ke hari ini. Semoga kita terus mempelajari dan memahami kaedah Al-Quran dengan lebih mendalam. Kita sebagai umat Islam teruslah mempelajari Al-Quran dan memahami mana-mana Al-Quran lebih mendalam supaya kita meneruskan perjuangan zaman Nabi untuk membangkitkan lagi agama Islam. Sekian, itu saja pada saya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk semua.